Hello, Assalamualaikum. Mesin alat berus lantai kat rumah. So, mesin dia macam ni. Dia nama apa ni? Go Papa. So, depan dia macam ni. Okay. So, ni button dia. Ini untuk port pengecas. Okay. Port pengecas dia macam ni. Okay. Korang boleh tekan benda ni untuk tarik bagi panjang sikit. Korang boleh. Sini. So, ni berus dia. Okay. Nanti pasang kat depan tu lah. So, jom aku try pasang. Okay. So, korang boleh tegakkan dia. Korang boleh pingkuk dia. Boleh pingkuk lagi macam ni. Bergantung pada keselesaan korang lah ketika memberus lantai kan. Macam aku dah tunjuk tadi, dia boleh panjang, boleh pendek. So, ni button dia lah untuk turn on. So, kalau aku tekan ni, ni macam ni. So, macam mana nak guna? Macam ni je. Betul, aku tekan punat di sini. Aku tekan button di sini. So, jaga mesin macam ni ya. Okay. Mana ya? Boleh kan? So, korang cuci lah. Lantai korang sampai bersih. Paling kurang dia memudahkan korang. Saya tak payahlah korang guna tangan untuk berus lantai. Okey, aku dah berus lantai. Jom kita bersihkan. Okey. Alat mesin memberus lantai. Okey, alat mesin memberus lantai telah bekerja dengan betul. Alat mesin memberus lantai telah berfungsi dengan baik dan memudahkan kerja aku. Okey. Korang berminat? Dia tekan beg kuning, okey? Bye.